Lepas tu aku dah buat kira-kira untuk akak kita ni GRS Toyota Vios ada lebihan NCP. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman rakan-rakan. Ini adalah GR punya model Toyota Vios GRS. Kita bersama dengan keluarga yang bahagia. Amin ni temankan kakak dia. Kakak kan? Kakak makcik-makcik. Mak saudara. Mak saudara mencari-cari kereta yang popular. Hari ni dah jumpa rupanya. Iaitu Vios 10 speed, lepas tu GRS. Amin tahu tak kisah 10 speed ni? Tak tahu kan? Tahu. Kakak aku lebih tahu kan? Oh, kakak dia lebih tahu. Ni kakak dia boleh tahu, Kak Linda. Assalamualaikum Kak Linda. Salam. Daripada Masjid Budak? Ya. Bersama dengan anak Adam. Ya. Adam anak dia. Anak ada berapa dah ni? Anak ada berapa? Anak 3. Anak 3? Alamak, daripada Masjid Budak, anak 3. So, pada pendapatlah Amin, setelah kakak ni nak beli kereta ni, kau rasa first time kau tengok kereta ni Amin, macam mana rasanya? Teruja lah. Terkejut aku. Orang perempuan tahu kereta ni ada 10 speed. Lepas tu duduk dalam kereta terus nampak auto pretty. Betul. Pretty, wonderful and beautiful. Geng, lepas tu aku dah buat kira-kira untuk akak kita ni GRS Toyota Vios ada lebihan NCP. Akak tak tahu NCP tahu? Tak. Tahu sikit-sikit lah. Dia tak tahu beli kereta ni dapat duit lagi. Geng, kita tengok dulu duit NCP aku refund kepada dia daripada langit turun ke bumi. Cik ada. Ini duit NCP yang mana kita buat full loan akak tak perasan dan kita bagi lebihan kepada dia. 100 kita bagi dulu pada akak. Ini adalah 200, 300. Saya ulang, 700. RM50. Dia tak tahu duit dia masuk banyak. Aduhai. Dan petrol percuma. Urusan mudah kan? Kak Linda tadi kan? Oh, gaji dia besar. Dek, ada kat sini Min. Aku nak bagi petrol. Min kena gelek sikit. Sikit. Gelek. Cik, ini duit petrol lah. Minggu yang pertama Min, kalau kau nak pinjam kereta Kak Linda ni, kau kena isi minyak. Tapi pakai duit aku. Ni ambil. Ni betul-betul. Kau jangan pakai duit dia, tak baik. Ni pakai duit aku juga. Pinjam kereta dia. Dan minggu yang ketiga kita bagi kepada Kak Linda. Ada lagi. Ni adalah minggu yang keempat. Weh, Adam nak beli ayam golek. Adam. Ni ambil duit ayam golek. Lepas ni duit aiskrim pun ada dah. Habis lagi gigi kau rongok ni. Aduhai. Semalam nak ambil kereta. Kau dengar Kak Linda termimpi-mimpi semalam kan? Meraung dan lebih dia mimpi GRS. Dia tengok. Pesanan terakhir daripada orang Pasir Gudang. Nak cari kereta, nak beli kereta, kita tanya kau hawa ni. Pesan sikit kepada mereka. Nak cari kereta, jom Cik Dengka ada. Terima kasih untuk orang Pasir Gudang kereta. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mampu